20,000 tu, mungkin saya akan mulakan perniagaan saya ni secara kecil-kecilan dahululah. Pernah tak kamu lihat sisa makanan yang masih elok tapi dibuang begitu saja? Aduhai, sayangnya. Kenapa kita tak buat sesuatu untuk memanfaatkan sisa makanan tersebut? Pada hari ini, saya ingin membentangkan idea perniagaan saya, iaitu Food Rescue Hub. Food Rescue Hub ialah sebuah modul khas yang dicipta untuk menyelamatkan sisa makanan dan dijadikannya baja organik yang berguna. Agak-agaknya, macam mana modul Food Rescue Hub ini berfungsi? Saya reka sebuah aplikasi yang boleh dimuat turun oleh seluruh rakyat Malaysia yang mahu menyumbang. Apa yang lebih menarik ialah penyumbang hanya perlu tekan butang sumbang makanan. Setelah sisa makanan tersebut dikutip, pihak Food Rescue Hub akan membawanya ke kilang pemprosesan Food Rescue Hub untuk diproses. Bagi lebihan makanan, pihak Food Rescue Hub akan menggunakan AI penapis makanan untuk menapis makanan tersebut dan diberikan kepada badan-badan kebajikan dan kepada mereka yang memerlukan. Saya percaya setiap sisa makanan yang kami selamatkan ini adalah langkah kecil untuk menyelamatkan dunia. Ini ialah drone pintar yang kami gunakan untuk memungut sisa makanan dari rumah. Minta perhatian kepada kru Food Rescue Hub. Kita ada penyumbang yang ingin menyumbangkan sisa makanan. Sila hantar drone pintar ke lokasi dengan keadaan segera. Roger. Makluman diterima. Drone akan terbang ke destinasi. Drone ready for take off. Sekian daripada saya. Marilah bersama Food Rescue Hub menjana pendapatan sambil beramal. Dari sisa jadi berharga. Selamatkan makanan, selamatkan dunia. Sekian, terima kasih. Saya sangat suka idea perniagaan ni because dia macam ekosistem tau. Dia ada training, dia ada user experience tekan satu butang je, dia ada kerjasama dengan company. So to me this is a very good macam higher level thinking punya business because it's not only selling one product, it's building an ecosystem. Saya agree dengan Dr. Melati, ada banyak komponen dalam ekosistem ni. Untuk realisasikan impian Nukman ni dengan bisnes ni, apa yang Nukman nak buat dulu? Saya nak buat aplikasi ni dulu untuk sebagai platform dan nak tarik lebih ramai penyumbang dahulu. Dan saya akan buat kempen kesedaran lah untuk tunjuk betapa pentingnya sisa makanan ni yang boleh dimanfaatkan daripada dibuang begitu saja. Jawapannya bernas, Nukman. Finalis kita yang seterusnya datang dari